So hari ni kita nak buat tukar handle S-Max aku pada handle T-Max. Jom kita tengok barang dia. So inilah barangnya, aku dah buka malam tengok. So kita dapat setting ni. Dan kita akan buka ni. Jom kita tengok cara pemasangannya. Let's go. Mungkin agak lambat sikit lah sebab ini first time aku pasang sendiri. Mantap. Hujan jatuh di jendela, membawa bayangmu yang lama. Setiap tawa, setiap kata masih terngiang di relung jiwa. Walau jarak memisah kita dan waktu tak lagi sama, hatiku tetap mencari. Apa yang perlu buat ini ni kena adjust sikit buat longgar dia buat. So dia akan ada bracket dekat asal ni. So kena ambil balik bracket masuk dalam ni lah. So ni dari sini pun kena ketatkan, ni pun kena ketatkan. So yang original punya aku buka memang terlalu mudah. So hati-hati lah. Okay. So dah siap aku punya handle pasang. Dari sekarang tengok lah. Dia punya kemasannya. Dari sini pun siap dia punya phone holder kemasannya, handle grip pun ganti baru. So handle ni dia rendah daripada standard. So nak buka senang saja. Kau perlukan 3 barang ni, Allen key set, screwdriver bunga dan spanner saiz 8. Kat sini lagi rendah daripada standard punya handle. So berbina dekat beg kuning di bawah guys. Berbina dekat beg kuning di bawah. Rindu ini tak terperi hanya untukmu, untuk